Ramai fokus dekat Argentina, Brazil dan Perancis. Tapi korang tahu tak? Mexico selaku tuan rumah dilihat sebagai pilihan utama untuk menjuarai kumpulan A. Beraksi di hadapan penyokong sendiri dengan jurulatih yang berpengalaman dan pemain seperti Raul Jimenez dan juga Edson Alvarez, Mexico memang ada kelebihan yang besar. Tapi jangan lupa, sejarah Piala Dunia selalu membuktikan tekanan sebagai tuan rumah boleh jadi senjata ataupun mimpi ngeri. Pasukan Asia yang konsisten di pentas dunia diketuai oleh Son Heung-min. Walaupun ramai bercakap mungkin Piala Dunia ni adalah Piala Dunia yang terakhir untuk Son, tapi Son sendiri cakap masih belum fikir untuk bersara dan masih lapar untuk membawa Korea lebih jauh lagi dekat pentas dunia. Jangan pandang rendah juga pada Czech Republic. Mereka kembali ke Piala Dunia lepas hampir 20 tahun dan datang dengan misi besar untuk membuktikan yang mereka masih lagi relevan di pentas dunia. Manakala Afrika Selatan mungkin dianggap sebagai underdog, tetapi jurulatih Hugo Broos percaya mereka mampu mencipta kejutan dan membuka kempen dengan keputusan positif menentang dengan Mexico. Kalau kita tengok atas kertas, memang Mexico dan Korea Selatan nampak antara pilihan untuk layak daripada grup A. Jadi, korang rasa siapa yang akan tamatkan grup A di tempat pertama? Mexico, Korea Selatan, Czech Republic ataupun mungkin Afrika Selatan yang akan buat kejutan? Komen sekarang. Jangan lupa untuk komen.